Okay, first kali masukkan gambar kita yang jelas. So, saya guna yang paras bahu ni lah sebab saya nak buat close up sikit. Kemudian besarkan dan remove background. Seterusnya, pergi dekat button adjust. Kemudian ambil brightness, turunkan dia punya persen. Kemudian pergi dekat contrast dan naikkan persen dia pula. So, nanti gambar ni dia akan jadi gelap sedikit. Okay, dah settle. Klik right, button right. Kemudian download gambar ni dulu. Gambar dekat canvas ni kita delete sebab dah tak digunakan lagi. Next, pergi dekat button upload. Kemudian upload gambar yang kita dah download tadi ni. Dan klik masuk dalam canvas. Tolak dulu ke tepi gambar ni. Kemudian pergi balik dekat button upload. Dan upload pula gambar ataupun image kedua kita, gambar background. Okay, so untuk gambar background, you all boleh try generate di ChatGPT. Sama juga tolak ke tepi gambar ni. Okay, next pergi dekat button menu semula, cari button apps. So dekat ruang search ni, type saja blend image. Lepas tu pilih dan klik button blend image ni. Okay, untuk part ni dia ada dua button lah. Satu untuk bottom layer dan lagi satu top layer. So untuk bottom layer, kita klik dulu image yang lelaki ni. Kemudian pergi dekat button use selected image. Okay, seterusnya untuk top layer ni, klik pula dekat image yang gambar background ni. Seterusnya klik dekat use selected image. Okay, akan muncul preview kat sini. Kemudian tolak ke atas untuk kita adjust lagi. So, make sure dekat blend mode ni mestilah screen. Dan kat adjust top layer ni, dia ada function lagi. You all boleh adjust sendiri. Okay, ikut kesesuaian gambar you all. Okay, dah settle nanti, just klik je add to design. So, gambar ni nanti dia akan muncul dekat dalam canvas. So, untuk dua gambar ataupun dua image ni, kita kena delete. Okay, yang pertama, gambar pertama dan juga image yang kedua ni kita delete. Okay, adjust besarkan gambar ni. Okay, step seterusnya, pergi balik dekat button upload. Kemudian, upload pula gambar kita yang jelas ni tadi, yang first tadi yang kita upload tu. Lepas tu, dekat button menu lagi, cari lagi sekali button apps. Kemudian, type dekat bahagian search ni, type dekat sini image blender. Klik pada image blender, kemudian klik gambar lelaki ni untuk kita aktifkan button fade ni. Okay, so klik pada fade and pilih radial. Dan kita adjust effect radial ni. Okay, bagi nampak sedikit image lelaki ni. Dah okay, klik button save. Okay, so hasil dah siap. Lepas tu, you all bolehlah kalau nak tambah effects ataupun teks dalam you all punya design ni. Kemudian download macam biasa. Dan ini hasilnya. You all try buat, okay?